13 Julai 2004 saya bersiap-siap untuk ke Wacana Bangi. Dah hampir setahun video ni baru sempat saya upload. Itu pun tak sempat edit, agak panjang ya sebab masalah teknikal. Mesti ada masa. Kalau kita dapat kerja amal, mesti kita cari masa, betul tak? Apa pun jangan negatif, apa pun mesti positif. Pasal apa kita positif? That's why kita berada di sini pada pagi ni. Saya tahu apa we have gone through a lot in life, but then she's still here and she's helping a lot of people. Alhamdulillah. Takkan kembali bersama saya. Tinggal 5 perkara sebelum 5 perkara, sihat sebelum sakit. Oh, hebat, berseri-seri ni. Saya dengar ada semua orang daripada utara. Ada? Cuba angkat tangan sikit pada utara. Woi, power ni. Baca spring tu, zip, angkat terus kan. Orang utara memang power kan. Saya dilahirkan di Pulau Pinang, dibesarkan di negeri Perlis, duduk dekat Lostak, mau Sautin dekat Kuala Lumpur. Alhamdulillah. Orang KL ada sini? Ada? Orang Kelantan, orang Kota Baru, sebelah Pantai Timur ada? Oh, patut bawa budu dia tadi ni. Apa dia? Sabah, boy. Orang Melaka ni tak sabak-sabak ni. Orang Melaka. Orang Negeri Sembilan. Johor. Kata dengar ada Singapura. Orang Singapura mana? Mana? Oh, seronok lampau main shopping sini kan? Kan duit apa tinggi ni. Jangan tak beli barang banyak-banyak situ, angkut bawa balik Singapura boleh. Faham tak cakap utara? Faham tak? Faham kita cakap utara kan? Oi, faham, bagus. Sabah Sarawak? Ada? Wow. Tadi abang tadi kat luar tadi datang, saya bawa rantai tu 2 je dia kata. Satu untuk saya dan satu lagi untuk Prof, dia kata. Saya kata tak apa, nanti saya pergi Sarawak, gantunglah sebanyak-banyak gantung kat leher saya. Tepuk tangan balik kepada orang anda semua kat mana begini. Mikrofon ke apa? Saya kerja nanti. Nak ambil gambar? Ni, saya akan ada sampai pukul 1 saat lagi kita save. Nanti saya datang kat Amboi, amin. Ni 62 dah Cik O handsome apa dah. Okey, pagi ni kita nak dengar perkongsian daripada kita punya cancer survivors. Okey, so saya nak serahkan majlis kepada teman baik saya, kita punya founder, pengerusi CSM. Tepuk tangan yang gemuruh untuk Puan Hajah Zuraini. Silakan tepuk tangan paling kuat. Apa yang mendorong Anis untuk membuat rawatan dan meneruskan rawatan walaupun kanser berulang? Selalunya bila dah berulang, orang tak nak buat atau give up. Ada orang kata tak nak dah, tak mau dah, tak mampu. Sebab saya tanya doktor, berapa lama lagi hayat saya? Doktor kata panjang lagi, lama lagi. So saya kata apa lagi yang rawatan yang saya ada? Doktor kata banyak lagi. So saya teruskanlah sebab busy dying, yeah, that's a good motto. Next year kita pakai motto tu. Kita sibukkan diri kita dengan kehidupan, jangan sibuk nak mati. Dah tak boleh buat apa. Kita pertama, cikgu juga tak boleh makan. Saya tak boleh makan dan tak boleh bercakap lebih kurang setahun 6 bulan. Leher saya ditepuk pakai alat dinamakan trachea, dan trachea ni tiap hari kena cuci. Cuci bukan cuci pakai macam biasa-biasa, maksudnya kena pakai glove, kena pakai mask supaya tidak berlaku. Lawan semua mitos-mitos yang kata kalau ada penyakit you ada dosa. Tak usah dok buat macam tu. We take it from here. Positive starts from today. Tak usah think of the past. Think about what we're gonna do today and what we're gonna do
from tomorrow. Sebab yang tu yang kita boleh kontrol, belakang tak boleh kontrol. Okay, what I want to tell you is I lived in the UK for 24 years, right? I've only been back to Malaysia 9.5 years. Okay, I worked in the UK as a doctor for 17.5 years. I've only worked in the medical journals, right? What is the average size of breast cancer lump when they come and see the doctor in the UK? The answer is 2 centimeter. Size besar ni. What is the average size of breast cancer lump before they first see a doctor in Malaysia? The answer is 4 cm. Besar ni. Baru mai jumpa doktor. Okay? Besar tu. Nah, dua tak perasan. Bomo dulu. Alamak. Sebab tu kat UK mereka tak ada bomo kan? Kat UK tak ada bomo. Mereka tak ada pilihan. Itu masalahnya kan? Jadi bila ada pilihan, kita kena bagi kesedaran. Pilihlah yang mana terbaik untuk kesihatan. Usaha tu yang terbaik. Kata ikhtiar, tak boleh. Kalau kita kata ikhtiar, kita kata dia nak pergi ke Johor, tapi dia ambil jalan ke utara. Kenapa awareness ni sangat penting? Sebab dia kebanyakannya terlambat sampai nak dapatkan rawatan kerana tak percaya. Tak percaya ada masalah. Dan dia tak pergi jumpa doktor yang sepatutnya merawat breast cancer. Sebab macam tu lah orang kata tak percaya. Dia pun tak ada orang sebab tak tahu lelaki boleh dapat penyakit ni. Jadi I kata one thing, Alhamdulillah, if you have hari ni doktor tu ini dah sibuk sangat. Kita nak selfie pun tak sempat tu. Dia pergi dah sana dah. Maka kau pemudahkanlah majlis ini supaya ia berjalan dengan lancar. Wahai Tuhan segala manusia, hilangkanlah penyakit-penyakit orang yang sedang sakit dalam kalangan kami yang hadir pada hari ini. Di tangan-Mu lah kesembuhan itu. Tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Engkau. Wahai Tuhan segala manusia, hilangkanlah penyakit ini. Sembuhkanlah, sembuhkanlah, sembuhkanlah. Engkaulah yang maha penyembuh. Tidak ada penawar selain dari penawar daripada-Mu. Penawar yang menghilangkan sakit juga penyakit. Ya Allah ya Rahim, justru berkati dan rahmatilah majlis kami ini. Kurniakanlah kepada kami. Malaysia adalah sebuah NGO berperanan sebagai satu kumpulan sokongan untuk membantu pesakit kanser dan fokus membantu golongan yang kurang berkemampuan. CSM merupakan sebuah platform yang menghubungkan seramai 31,000 orang ahli yang terdiri di kalangan pesakit dan penjaga pesakit kanser. Semenjak tahun 2012, CSM sangat aktif menyantuni komuniti kanser, menyebarkan kesedaran tentang kanser dan rawatan di kalangan masyarakat luar bandar. Atas usaha yang berterusan hampir 10 tahun, CSM telah mendapat pengiktirafan antarabangsa oleh Union International Cancer Control UICC di Geneva. Sebagai ahli kumpulan UICC, kini suara cancer survivors Malaysia didengari di seluruh dunia. Yang berbahagia Datuk dan sidang hadirin yang dimuliakan, tiada siapa minta kanser. Kita tidak memilih kanser, tetapi kanser yang pilih kita. Tiada siapa yang memahami apa yang pesakit kanser lalui. Ketakutan, rasa takut nak mati. Kehilangan di saat dapat kanser seolah kami kehilangan segala-galanya. Harapan, impian, ada yang hilang pekerjaan, malah ada yang hilang perkahwinan.
Ada yang kehilangan anggota tubuh macam speaker kita Ain Rawihah, kanser tulang, tangan kena ampute sebelah. Kehilangan organ macam Cikgu Tajung, hilang satu buah pinggang. Semuanya kerana kanser. Namun demikian, apa jua keadaan rupa fizikal kita yang berbeza, kita belajar untuk menerima. Kanser mengajar kita erti sabar dan redha. Hadirin yang dimuliakan, kita tahu kanser adalah penyakit kronik yang boleh menyebabkan kematian. Kita tahu kanser bukan penyakit berjangkit, bukan juga penyakit keturunan. Kita sedar bahawa kanser boleh dirawat. Ramai survivors pemandiri kanser yang hidup sihat. Ramai yang sudah kembali bekerja, ada yang berkahwin dan berkeluarga. Berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikul bebanan. Tiada siapa yang memahami derita yang dilalui oleh pesakit kanser kecuali pesakit kanser itu sendiri. Selayaknya komuniti kanser perlu memainkan peranan membantu rakan senasib. Kanser bukan penyakit biasa-biasa. Rawatannya panjang dan menyakitkan. Kos rawatannya sangat membebankan kami rakyat makan. Masih banyak drugs yang di luar harga mampu beli. Kalaupun boleh beli pada harga subsidi, terlalu banyak kerenah dan birokrasi nak membeli. Sampai ada yang tak sempat makan ubat, pesakit pun dah mati. Satu lagi permintaan adalah kawalan dan tindakan tegas terhadap penjual produk dan perawat alternatif. Barah otak. Tak apa. Bagi kat situ. Beliau mengidap barah otak kerana angkara produk dan rawatan alternatif, kansernya lewat dirawat. Tumor yang semakin membesar telah menyebabkan beliau buta sebelah mata, pekak sebelah telinga dan muka herot sebelah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum kepada semua para hadirin. Terima kasih kepada Puan Turani memberi saya peluang untuk berkongsi pengalaman. Nama saya Cik Intan binti Makzin, berusia 62 tahun, berasal dari Pokok Senar, Pelostar Kedah. Saya seorang pesakit kanser otak. Pada mulanya doktor menyarankan saya agar saya membuat rawatan dengan doktor di hospital, tapi saya memilih untuk membuat rawatan dengan bomo. Saya beritahu doktor saya nak pergi dekat bomo dulu, tapi doktor tu kata, kamu bila dekat bomo tu sebab kamu tak mau dengar cakap saya. Seandainya kamu sembuh dari sakit kanser ni, sakit kamu datang kat saya sebab saya nak pergi berguru dengan bomo tu pula. Sebab mungkin apa yang saya belajar ni tak diiktirafkanlah sebab bomo lagi pandai dari saya. Pada masa saya pergi jumpa bomo, banyak yang bomo minta dan saya banyak bagi duit kat bomo. Dan bomo minta kain kafan orang mati bunuh Selasa dengan hati burung yang mati bercinta. Tapi saya tak dapat beli semua tu sebab saya kata kat bomo saya tak tahu burung tu mati sakit apa kan. Dan saya pun tak tahu orang mati tu hari apa yang kena bunuh kan. Lepas tu bomo minta duit kat saya banyak lah. Dia kata tak apa, dia bicara sendiri semua tu. Lepas tu bila saya tak ada duit, saya pun sampai tak dapat nak bayar rumah. Dan rumah saya pun saya jual. Bank dah tak surat, kalau saya tak bayar, saya nak kena lelang rumah tu. Saya tak ada duit sebab duit saya habis dengan duk kat bomo. Dan saya beli produk
pun saya makan apricot seed dengan jus durian Belanda, dan banyak lagi produk yang saya makan. Lepas tu keturun saya makin membesar, jalan pun jatuh, muntah, tak makan nasi selama 2 tahun. Saya pergi kat doktor. Doktor tengok saya, dia senyum. Dia kata dari awal dulu tak mau jumpa saya, tak mau dengar cakap saya. Sekarang kamu main kat saya. Kata tu lah doktor, minta maaf saya datang pula ni tak segok dah. Dulu doktor tengok saya segok lah, saya nak kerja. Lepas tu doktor buat MRI, saya disahkan ketumbuhan tu membesar lah sebab kat saraf tunjang. Saya kena buat pembedahan dengan segera lah, dan radioterapi selama 33 kali. Kalaulah saya kenal dulu dengan CSM, mungkin saya tak akan jadi macam ni. Dan saya harap semua para hadirin ambillah iktibar, muhasabahlah diri, jangan jadi macam saya. Sebab tu janganlah banyak rugi masa depan, harta benda semua saya tak ada. Sekarang saya tak ada rumah, saya duduk dengan muk di tanah Rizak. Sebab Allah saya semua gadai kerana buat rawatan dengan bomo. Terima kasih penonton. Tepuk tangan sikit kat penonton. Kita suara Puan Intan atau kisah Puan Intan sebenarnya mewakili ramai pesakit kanser di seluruh Malaysia yang tertipu dengan rawatan alternatif dan membeli produk. Kami berharap pihak KKM dapat membenteras penjualan dan promosi yang dibuat di media sosial kerana ianya mengelirukan pesakit dan memperdayakan pesakit dengan janji bahawa kanser boleh sembuh tanpa kemo, tanpa radio dan tanpa pembedahan. Sorry, saya Dr. Sakinah, kita orang yang kena saman. Kita pernah kena saman kerana kita memperjuangkan melawan penjual ubat. Saya kena saman. Hakim tu kata kat saya, kenapa you sibuk-sibuk nak berjuang? You patut buat laporan kepada KKM. Sebenarnya kita dah buat laporan kepada KKM, tapi tak ada apa-apa KKM kita buat. Kepada balai polis pun kita pernah buat. Orang yang menjual semakin kaya, mereka boleh beli atau dapatkan hebat peguam yang sangat popular dan they can buy. Kita yang tak ada duit ni, kita berjuang ayat liok je kan, untuk memastikan bahawa kita terus sihat, tak tertipu dengan produk dan tak ada lagi kes macam Puan Intan. Akhir kata, sorry tenang ni pula dah. Saya nak tutupkan majlis ni. Tidak lari juga daripada isu ini. Bukan saya, tetapi adalah arwah kepada abang saya. Saya ada adik-beradik 7 orang. Abang saya yang ketiga ataupun kita panggil Alang lah. Alang, nama dia Allahyarham Rosli bin Yaakob. Dan beliau telah kembali ke rahmatullah disebabkan oleh kanser paru-paru. Pada ketika itu umur dia sama macam Puan Zuraini, didiagnos sebagaimana yang saya tengok dalam layar tadi, berumur 43 tahun pada masa itu. Tetapi malangnya pada masa itu saya baru jadi MO, baru jadi medical officer, dan saya bertugas di hospital Tengku Anis, Pasir Putih, Kelantan. Dan abang saya mendapat rawatan di HKL. Tapi pada masa itu awal tahun 2000, around that, manalah ada sangat rawatan-rawatan yang kita ada pada hari ini. Kanser paru-paru pula tu, stage 4B pada masa itu diagnos. Dan of course banyaklah faktor-faktor risiko yang menyebabkan kemungkinan besar beliau mendapat penyakit tersebut. Pertamanya
Apa saya dah sebut? Pandai. Antara pertamanya adalah beliau adalah seorang kata diuji musibah-musibah yang bukan mereka nak. Siapa nak penyakit? Tak nak. Tapi ada orang suka kalau ada penyakit dia announce kat masjid, saya ada kencing manis. Ada sebenarnya tu kan. Ada yang macam tu. Tak apalah, biarlah dia. Tapi kita ni jangan. Kita kalau boleh kita nak elakkan diri kita ini, insya-Allah, daripada segala penyakit-penyakit sama ada elak. Of course kalau penyakit communicable disease ni tidak mengapa. Sebab dia datang hari ni mungkin seminggu hilang. Ada communicable disease COVID, dia datang pada tahun 2019, 2020, 2022 dah kurang, 2024 COVID biasa. Kalau test ni ada COVID agaknya, tapi dah biasa. Jadi communicable disease ni dia datang dan pergi, dia bermusim dan kita namakan sebagai pandemik. Tetapi penyakit yang pandemiknya berterusan adalah penyakit NCD, iaitu non-communicable disease. Yang ada ni diabetic, hypertension, chronic renal disease, and then of course cancer juga tergolong di bawah NCD juga, non-communicable disease. Dan kita tahu bahawa dalam kita menguruskan NCD ini adalah memberi satu cabaran yang besar kepada Kementerian Kesihatan Malaysia. Kerana penyakit ini datang tak pergi-pergi, malahan bertambah pula pengidapnya. Disebabkan oleh, pertama disebabkan oleh lifestyle kita, kemungkinan besar. Dan of course ada banyak studi yang telah dijalankan oleh researcher di Malaysia dan juga di luar negara, bahawa lifestyle kita ini mempengaruhi ataupun memberi sumbangan kepada penyakit yang kita hadapi. Dan kita tahu bahawa setengah-setengah kanser yang berlaku yang dihidapi oleh setengah di kalangan kita ini memang berpunca secara terus, ya, daripada lifestyle kita, seperti amalan merokok yang kronik, ya. Kedua tadi, tidur yang tidak mencukupi. Kemudian mungkin juga disebabkan oleh pekerjaan kita. Kita terdedah kepada chemical ataupun bahan-bahan kimia di tempat kerja, yang mana mereka bahan-bahan kimia ini sebenarnya boleh menyebabkan kanser di dalam tubuh badan kita. Seperti kalau lelaki ini kita terdedah kepada certain chemical, boleh menyebabkan prostate cancer. Mungkin juga pemakanan kita yang suka makan bakar-bakar ni, barbecue. Oi, kalau barbecue ni hidup, tak cukup sah kambing, golek lembu. Lembu golek, ada orang buat kat Kedah, ada restoran golek lembu, tak silap saya. Ada satu restoran dekat Kedah, dia golek lembu, bukan kambing, lembu dia golek lagi. Dan apabila kita membuat makanan-makanan yang barbecue ni, dia ada carbon partikel, yang mana dalam studi-studi saintifik menunjukkan bahawa karbon partikel ini secara diambil secara berlebihan akan menjadi faktor risiko kepada kanser kolorektal dan sebagainya. Jadi dalam kehidupan kita ini banyak perkara yang kita boleh elakkan. Saya yakin ceramah pada hari ini yang telah diberikan pada pagi tadi oleh dua penceramah yang hebat ini, iaitu Dr. Rafidah sendiri, jauhi produk sampah dan rawatan alternatif. Tajuk ni pun hebat dah ni. Dan juga perkongsian bersama dengan Prof. Dr. Elmeda, saya yakin telah disentuh perkara-perkara yang berkaitan dengan lifestyle kita. Jadi kepada semualah, termasuk diri saya sendiri ni, kita ni kena ubah sikitlah lifestyle kita. Daripada duduk kat pejabat, ya, duduk dekat rumah baca surat khabar, tengok TV, lepas berita. Kalau tengok jangan ketawa, tak apa juga, dihilang juga stres, kan? Jadi apa yang saya nak bagi tahu kat sini, kita kena aktif. Kehidupan kita ini perlu menjalani satu kehidupan yang aktif lifestyle. Tidak bermakna kita kena main bola macam Ronaldo tu. Tak bermakna kita kena main badminton macam Lee Chong Wei. Tak perlu kita berlari macam Rabuan Pit. Mungkin orang sekarang tak kenal kot Rabuan Pit, arwah Rabuan Pit. Tetapi kita perlu aktif, dalam arti kata berpeluhlah diri kita ni dalam 30 minit seharian. Naik sikit nadi jantung kita. Berulang semula selepas 7 tahun telah menjalani mastectomy dan recon, 25 circle radiotherapy dan hormonal injection.
selalu memberi sharing and ceramah kesedaran kanser kepada orang awam, seorang aktivis NGO kanser dan juga penaung kumpulan PACE. Yeah. Mana dia? Kumpulan sokongan kanser wanita di Bukit Beruntung. And ladies and gentlemen, anugerah ikon CSM 2024 Dr. Nurhaniza binti Ali. Si Prabu Lilasi, tepuk tangan paling kuat sekali. Music please. Bagi aku di sini apa dengan orintihan adanya kau pergi gugurlah bunga cinta kepada mentari yang menyinari. Inilah kenangan beberapa foto yang sempat kami rakamkan semasa wacana tersebut bersama Nizam, Zuraini dan beberapa ikon orang kuat setiap kali wacana CSM diadakan. Sebenarnya setiap kali wacana diadakan, kami sentiasa bersuah foto bersama kawan-kawan yang dah lama tak jumpa, kawan yang senasib, penghibur kami, dan tak lupa juga kami bergambar dengan backdrop yang disediakan oleh Wafri Collection. Inilah salah satu terapi kami. Tapi itulah masalah teknikal di komputer saya ni. Ini setelah setahun baru saya jumpa lagi video yang telah saya buat halfway, dan ini saya tak edit lagi lah, dan saya terus upload sebagai kenangan kami bersama ketika itu. Selepas pada itu saya tidak join lagi sebarang wacana, memandangkan keadaan kesihatan saya agak semakin merosot dan saya lebih banyak urusan dan follow up di hospital iaitu di IKN. Semoga kita sama-sama berpanjang umur, dan ini adalah sebagai kenangan saya sepanjang kehidupan saya sebagai cancer fighter. Semoga kawan-kawan di sana juga kuat dan terus kuat melawan kanser untuk terus hidup ya demi orang-orang yang tersayang.